Perasan tak? Ini dua benda pelik yang Malaysia buat masa lawan Nepal. Dan kalau korang suka konten-konten JC pelik, korang boleh follow Pauli Traffic dan layan video ni sampai habis. So benda first yang pelik adalah dekat JC player Malaysia tak ada nama player. Sebelum ni kalau korang tengok Malaysia lawan Laos ada nama dekat belakang, tapi untuk lawan Nepal ni, untuk bulan 11 ni tak ada nama, just nombor sahaja. Dan benda pelik nombor 2, kalau korang perasan patch yang player Malaysia pakai tu sebelum ni warna hijau dan juga warna biru gelap, something lah. Tapi sekarang ni player Malaysia dia pakai dua-dua warna putih. Memang pelik lah. Hasil daripada Palatau Parli lah. Parli rasa ini baju baru lah yang Puma bagi untuk Malaysia. Sebab kan baju Puma yang sebelum ni dah ada nameset nama player macam Hector Havel, nama Joao Figueiredo, nama Goel Palmero, nama-nama player yang disangsi itulah. Jadi untuk tu Parli rasa Puma bagi yang baru, cuma tak ada nama lah sebab player pun tak tetap setiap collab. So untuk play safe memang diorang tak letak nama lah. So player Malaysia akan pakai ada nama bila mana Malaysia masuk tournament macam AFF ke Piala Asia, barulah ada nama dekat belakang. Untuk patch tu pula, sebelum ni warna hijau kan, hijau dengan biru, tapi kali ni warna putih. So Parli rasa untuk batch JC batch yang baru ni, patch putih tu untuk JC away warna hitam. Tapi sebab warna hitam tu tak pakai sampai kesudah, patch putih tu carry forward lah untuk collab kali ni. So kan apa pendapat korang tentang isu ni? Boleh komen dekat bawah.